Assalamualaikum, selamat petang ketika aku rakam. And then sekarang kita berada di pantai, tapi aku sedikit ke tengah lah dengan keadaan air yang sedang pasang ni. Nampak tu ramai orang mencari rezeki lah hari ni. Bersama aku ada bini aku, anak aku dan air. Awak cari apa? Dapat apa tu? So, nak cari kupang kat sini. Kupang dengan apa ni? Kapah kat sini banyak lah. Boleh lah tu. Kat sini banyak sama abang. Sini. Abang sini. Ni kupang hijau ni nampak ni. Ya. Pasir tak nampak. Ni lah sebelah sini. Sini lah. Cari kupang black mussel geng. Black mussel. Tu. Ni banyak ni. Ni geng. Dapat satu ayam. Kumpul lah lagi. Cari yang hidup, jangan yang mati. Ni hidup ni. Hidup kan, putih hidup. Apa tu? Yang mati. Ni nampak ni. Ambil yang besar-besar. Banyak lah. Ni macam tu boleh ke? Boleh lah, masuk je lah. Tak payah kat rumah tu. Petik tu banyak tu. Banyak tu timbul-timbul. Dia timbul sikit-sikit je. Dia gelap-gelap. Ni kotak ni, banyak ni mama. Ya, ni kecil. Kecil tak payahlah ambil. Tak nak. Biar Ni yang, ni banyak ni nampak ni. Nampak tak? Mana? Petik lah. Kepah air dah pasang lah, macam mana? Kupang dapat dulu. Ambil je. Kupang hitam. Black mussel. Apa dapat tu? Orang takut nak makan ni dulu ni. Wah, ni. Kan dulu dah pernah makan. Ni. Buatlah apa-apa. Buat sate ke, rebus ke. Banyak ni. Kecil-kecil je. Ayah aku dapat banyak ni. Temik boleh. Ambil. Ni banyak bang. Iya. Ambil. Mana? Ni. Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sahaja. Apa dapat ni? Ni. Wih, kupang. Abang dapat kupang. Siput sudu. Ni lagi. Yang alah kecil tapi tak apa, ambil je lah. Biar. Tak ada bekal ni, bekal kat sini. Ni. Nah ni. Banyak ambil ah. Sonok petik ah. Ni ke? Yang kosong jangan ambil. Dek, tengok dek, pinjam. Agak sini ada tak? Wih, mama, depan mama je ni. Ni siput sudu. Ayah cuba siput. Ni siput sudu dapat satu. Ayah cuba cari siput sedut. Siput sedut. Ni banyak yang. Beriah. Macam tak banyak. Cari yang besar sikit yang. Banyak ayam kat sini. Tak nampak. Apa ni? Penat dah ke? Cari kepahnya tu. Sini lah. Kenapa ada kat sini ayah? Mana? Satu ayah. Mana sabarlah tengah cari ni. Apa cuba kat sini yang ada dua ni letak. Kat sini sebelah sini tak ada lah. Dekat tempat yang ramai-ramai tu yang. Apa tu? Ayah, apa Kepah, cuba? Kita kecil lah kupang dulu. Besok kita datang lagi. Okey. Amai, sebelah sana tu cari kepah kot. Pesta. Apa dek? Duduk saja kutip. Ni banyak. Kita kutip seadanya dah lah. Bakor ke. Sekejapnya. Dapat satu. Apa tu? Ni dah. Ni hidup geng Apa yang boleh tak ada jemput-jemput? Jembut dia. Air tarik lah. Apa tali? Air selalu cukur tu, tak ada jembut. Ayah. Banyaknya. Motor kami kat situ geng. Tu pantai. Tarik tak apa ke? Tarik tak apa. Cari lagi banyak-banyak tau. Ya, baik. Kau dah lama tak beranduk ni. Kan? Hilang. Ambil. Lama dapat banyak ke? Nah, mama. Apa nak? Wih.
Air pasang lah. Oh, adik main air ke? Masin. Air je masin adik. Jom sini. Ha? Ada? Hijau. Ni apa? Siput sodu lah. Hijau. Ya, ambil je lah. Abang ni buat lagi satu. Tu ambil. Siput tu jangan ambil. Apa benda tu? Oi. Siput ke kupang? Oh, ni ambil tu. Ambil tu bang. Dia gelap macam ni, orang tak perasan. Siput sodu. Kau jauh-jauh buat apa? Sini pun ada ni ha, nampak ni. Wow. Mana? Ni. Banyak? Nah. Ha. Wow. Seronoknya. Mana Ni depan mata tak nak ambil. Sabar. Tak ambil. Oh, banyak. Mana nak main apa? Mana? Main air, jom sini. Ui, lajunya air pasang. Jom. Ni air sampai sini dah. Macam mana pek ah? Boleh? Nah, punya banyak ni pek ah, kau tak konten. Tak boyang. Nah, apa dapat lagi? Kumpul ni banyak ni. Kumpul lah. Ni geng. Black mussel. Kupang hitam. Ada setengah orang tak suka makan ni, tapi bagi aku rasa dia sama je kan Mama kan? Sedap je. Pada kami as long the free tu okey je. Kita orang pun tak adalah kutip nak banyak-banyak. So, esok boleh datang lagi. Ni kupang dia. Ha? Win-win. Kau nak main air je kan dia kan? Kau nak win. Macam mana? Nak win-win? Cari kupang tu ada tak? Siput dara. Oh ni ada ni kupang. Kupang. Okay, Yoko. Ya tahu buat apa ni? Godok, kocek, sambal kan aja. Kan? Ataupun godok kocek, lepas tu letak beliau mama tu kan? Lalu. Dah banyak dah. Ni je harapan kita boleh cari sekarang. Air dah pasang. Ha? Kenduri dulu kan? Oh, banyak. Ha. Abang dapat banyak tak? Adik jangan masuk air. Dua. Tak apa, nanti kucing-kucing buang je. Adik kutip. Main air je. Kutip ni. Tengoklah gelagat anak aku. Abang nak mandi. Maknya seorang kutip. Sudah lama dah ikut aku. Ramai-ramai tu cari apa lagi tu. Jom satu guni lah. Tu. Oh. Saya pagi tadi tu. Esok sempat lah ni hantar je dah. Dah banyak belum? Tengok hasil dia. Dah cukup dah semua dah untuk hari ni. Abang ni dapat satu guni geng. Satu guni. Belah sana banyak bang Belah sana. Abang ni nak berjualan ni. Besar-besar Soalan kita cari kepang pula. Soalan mama Jom, dah banyak dah. Dah 2 kilo dah ni. Kita expose kat rumah. Okey, balik dulu. Dia pun nak tengok kita merempit lah kat sana. Jom. Jom. Cepat. Adik. Tak jadi apa koma ni.
Lagi sekali. Ha, okey. Lompat 1 2 3. Orang yang dah sampai rumah dah. Budak-budak semua dah penat. Aku tadi menjala. Aku nak bagi ni. Nampak Teman makan sebelah ni boleh telapian merah. Ni ada ikan terbol tadi kita jala. Oh ni saiz. Cantik dia terbol ni. Terbol ke temperas. Bagi teman makan. Oh lapar. Kita bagi Sabar sekejap. Apa? Ni aku pakai kat sini. Kau tengok Allah, mak. Sekali macam tu je kena sedut. Macam tu je kena sedut. Kita bagi lagi 2. Lagi 2 ni dia makan lambat sikit lah kot. Tapi kalau dia lapar, dia bedal. Lagi 2. Dia nak lagi. Ui. 2 ekor macam tu aja. Ke 3 ekor sekali. Yang tadi kita cari apa tu? Ni. Apa ni? Black mussel atau apa bahasa Melayunya? Kupang Kupang hitam. Kupang hitam. Yang ni normal lah, kupang hijau atau siput sudu orang panggil. Ini kalau dapat ni memang paling sedap lah. Tapi ini pun tidak, apa kata orang, tidak kurang sedap. Macam mana? Tidak lebih kurang sedap lah. Lebih kurang. Tapi pada aku sedap je. Bini aku suka je. So apa beza dia? Pertama sekali colour lah. Lepas tu dia ada jembut-jembut ni sikit. Censored lah. Ni ada bulu-bulu sikit kan. Ni boleh besar lagi. Yang ni pun boleh besar lagi. Tapi isi dia sama je kan. Kau tengok ni. Sini. Isi dia sama je. Nampak tak? Macam mana? Zoom sikit. Lebih tak kurang lah. Nampak? Rasa dia manis. So yang kita tangkap tadi tu kita nak buat sambal ke apa ke esok, mungkin solusi lah. Setakat ni kita rebus, kita kopek. So untuk video masak ni esok kot kita buat ataupun tak ada ke kan. Macam mana mama? Ada ke tak ada? Kita tunggulah. Tapi yang penting dah rebus ni boleh je makan ni. Aku malas nak makan sebab ni fresh, betul-betul fresh. Aku ada gaut. So jumpa lagi untuk video datang. Assalamualaikum, bye.